吉兰丹给回教党执政30多年，最后怎样？有几个多？什么多？第一，艾滋病多；第二，强奸案多；第三，毒品案多；第四，失业率多；第五，贫穷人士多；第六，人才外流多。所以各位，回教党靠得住，母猪都会爬树。 Komeng ini kan, dia ni banyak menipu ya. Dulu tahun 2016, hutang negara baru 600 lebih bilion ringgit. Dia kata dah cecah 800 bilion ringgit. Lepas tu pasal pembangunan Lazar mention. Ya, pembangunan itu dipersetujui sebulan suara ya. Tapi dia pula yang kata ada 33 rumah dekat sana tu dulu tak setuju. Lepas tu PH sendiri yang ada adun latihan dekat Sabah dan Pahang. Dia tak bantah. Tapi bila Johor yang buat, dia pula yang bantah. Jadi dalam video ini saya nak kupas lah penipuan dia satu persatu ya. Pertama, dia kata Kelantan catat kes HIV tertinggi kan. Tapi bila saya lujuk data, ya kes HIV tertinggi bukan di Kelantan ya, tapi di negeri Selangor. Tahun 2024, ya negeri Selangor merekodkan 1085 kes, iaitu 34.1% daripada jumlah keseluruhan baharu ya pada tahun 2024. Kedua, dia kata kes logo tertinggi di negeri Kelantan. Saya pun pelik ya, dia petik data daripada mana sebenarnya. Sebab kalau ikut Menteri KDN sendiri, iaitu Saifuddin Nasution ya, dia sendiri yang kata dari tahun 2015 hingga tahun 2025 ya, Selangor mencatat jumlah kes logo tertinggi, iaitu sebanyak 3,392 kes. Ketiga, dia kata kes dada di Kelantan tinggi juga. Tapi bila saya lujuk data ya daripada AATK ini, paling banyak kes bukan di Kelantan ya, tapi di Selangor dengan 21,385 kes direkodkan pada tahun 2024. Keempat, dia kata Kelantan ramai orang hilang kerja kan. Tapi bila saya lujuk fakta, ya Selangor merekodkan kira-kira 11,000 orang yang hilang kerja dari Januari hingga Mei 2026 daripada jumlah keseluruhan 38,953 kes, iaitu kira-kira 28% ya. Kelima, dia kata Kelantan ramai orang miskin kan. Tapi dia lupa ke Sultan Selangor sendiri yang pernah tegaskan ya terdapat kira-kira 14,000 keluarga yang fakir dan miskin di negeri Selangor ini. Jadi saya nak ucapkan tahniah juga pada Komeng ini, sebab secara tidak langsung dia sendiri sedang mengakui ya bahawa Aminuddin Syari adalah Menteri Besar Selangor yang gagal. Sebab hampir semua isu ya yang dia cuba kaitkan dengan Kelantan, ya data menunjukkan Selangor pula yang mencatat angka yang lebih tinggi.